Guys, isu ini sebenarnya tidak perlu dibesarkan sekiranya DAP tahu menjaga batas dalam politik gabungan. Apa yang ditunjukkan oleh ahli parlimen Puchong jelas mencerminkan kegagalan memahami situasi dan emosi rakan sendiri, khususnya ketika UMNO dan para penyokongnya sedang melalui detik sukar berkaitan nasib bekas Perdana Menteri Najib Razak. Keadaan ini ditambah pula dengan DAPC ataupun DAP Muda Selangor tampil mempertahankan kenyataan ahli parlimen Puchong berhubung status Facebook yang seolah-olah meraihkan keputusan mahkamah berkaitan Datuk Seri Najib Razak, sambil pada masa yang sama mengecam tindakan pemuda UMNO Puchong sebagai intimidasi politik dan gimik murahan. Dari sudut komunikasi politik, pendirian sebegini bukan sahaja gagal meredakan keadaan, malah membuka ruang kepada ketegangan yang langsung tidak perlu dalam kalangan rakan gabungan kerajaan. Persoalan yang wajar ditanya mengapa DAP perlu bersuara pada waktu yang begitu sensitif sekali dalam politik berpasukan, apatah lagi dalam kerajaan yang digelar